kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ni ayat Quran sebut tiap-tiap seorang mesti merasai mati. So mati ni kalau Tuhan tak layak tak apa, kita tengok hari-hari orang tu mati tua, orang tu mati aksiden, orang tu mati lemah jantung, orang ni mati tu macam ni. Hak jadi hak kita kena reti fahamnya ialah wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Ini ayat ni orang tak tahu sikit abut kalau Allah Taala tak beritahu, iaitu lepas pada mati ni akan dihidup balik. Hidup balik tak balik kapung dah, hidup balik untuk dibalas segala kerja kamu di muka dunia. Kita misalnya kita hari ni congak angok, mari duduk congak sini ambo, letih-letih mari, tuan-tuan pun letih-letih mari juga. Kenapa? Kerana lepas pada kita mati ni akan hidup balik, dihidup balik oleh Allah. Allah yang menghidupkan kita lelah ni, Allah tu juga akan mati kita dan Allah juga akan hidup balik. Balik untuk apa? Untuk tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, akan dibalas penuh segala susah dah kamu. Ujur makna upah, makna pahala. Kita sebut makna pahala pun makna upah. Pahala maknanya Allah beri pada kita susah payah, beri pahala pada kita. Orang Melayu panggil pahala. Kalau hak lawan bagi pahala tu dosa. Pahala mengikut ceritanya sebutan dia sanskrit, asal makna pal. Orang India kalau nak beli buah dia kata buat tiap hal ya. Pal makna buah, daripada perkataan pal menjadi pahala. Jadi segala susah payah kita ada buahnya. Buahnya ada buah masan namanya neraka, ada buah pahit neraka, dan ada buah manis namanya syurga.